Assalamualaikum. Hai guys, salam sejahtera. Hari ini sis berada di perumahan baru Mutiara Mutiara Rini. Rumah berkonsepkan Open English berkeluasan 20 kali 70 yang telah di-extend oleh pemaju hingga ke belakang. Okey, tak perlu lagi fikir nak extend rumah. Tak perlu guys. Semua dah ready, semua dah siap. Okey, you tengok dia punya keluasan dan juga ini adalah laundry area yang sis sebut tadi dah extend sampai ke belakang. Dan bersebelahan dengan laundry area ni terdapat sebuah bilik air. Dan bilik air ni pula attach dengan bilik yang di bawah. Okey, bilik ni guys sesuai dijadikan apa tu orang kata bilik tetamu ataupun ibu bapa yang dah tak larat nak naik ke atas kan. Bilik ni luas, besar dan sangat sesuai. Jom kita pergi ke atas. Okay guys, sekarang sis berada di tingkat atas. Apa yang menarik dekat atas ni guys? Terdapat second living area, living room yang sangat sesuai untuk keluarga berkumpul, berehat, menonton TV. Dekat sinilah quality time untuk family. Dan jom sis tunjukkan master bedroomnya. Wow, besar kan? Master bedroom yang luas. Dia punya tingkap ni, tingkap yang besar tau. Bila tingkap yang besar ni, dia punya orang kata ventilation. Pemandangan pun luas. Nampak bilik sangat luas. Okay, di sebelah sini guys, sis cadangkan untuk buat wardrobe. You boleh buat wardrobe daripada atas sampai ke bawah. Area sini pula boleh dijadikan untuk diletakkan macam meja solek. Okey, privacy kan untuk bersolek. Dan di sebelah sini adalah toilet. Jom kita pergi ke bilik yang lain. Okey, ini adalah bilik kedua di tingkat atas. Luas juga. Bersebelahan dia ada attach pula dengan toilet. Dan toilet ni adalah sharing toilet dengan bilik yang ketiga di tingkat atas. Keluasan biliknya memang semua luas, boleh menempatkan ini setakat king size bed boleh masuk. Luas. Okey?